Okey, korang mesti ada masalah bila cuaca panas, korang susah nak buka bonet. Tapi korang tak tahu masalah tu datang pada mana. So hari ni aku nak tunjuk dekat korang apa masalah dia. Masalah dia datang daripada getah bonet korang. Kalau korang tengok kat sini, ni getah dia. Bila panas, getah ni dia akan cair tau. Kadang-kadang cair bila dah cuaca sejuk sikit, dia dah melekat. Dia melekit-lekit. So, apa solution untuk korang punya masalah hari ni? Ini produk dia. Korang boleh pakai silicone spray untuk bagi korang punya getah ni boleh tahan lama, tak melekit. Dia tak jadi macam melekit ataupun dia tak cair. So macam mana cara guna dia? Sekejap saya buka Okey, so korang akan dapat macam ni. Ini dia punya muncung dia. Muncung ni korang akan dapat yang satu panjang dengan satu pendek. So korang macam ni, ambil sikit, korang cocok dia kat sini. Cocok dia. Lepas tu apa korang buat? Korang ambil kat sini, spray. Jangan banyak sangat spray. Janji kena dekat dia punya getah dia. Okey. Lepas tu korang ambil kain, korang lap dia. Macam ni je. Lap dia. Bagi dia rata lah kat semua permukaan. Bagi dia rata. So bila kita tinggal macam ni takut dia berminyak sangat. So kita lap dulu, bagi dia rata. Lepas tu settle. Lepas tu kalau contohlah ini bahagian plastik ni, korang punya bahagian plastik ni macam kusam, korang spray. Spray lagi. Lepas tu korang lap. Okay, settle masalah. So kalau katakan korang punya bahagian plastik tu kalau dia tak naik, korang boleh gunakan kita punya silicone spray. Nampak mana? Tengoklah beg kuning kat bawah. Dah tunjuk dah. Settle masalah korang.